Jika ada jenazah atas rumah, boleh tak ahli keluarga makan? Kedarah pun boleh, tak usah kata makan. Pergi aja omong. Kitab mana ke apa? Mazhab mana tak boleh makan? Mazhab Facebook. Mazhab Facebook. Tidak haram makan. Faham? Boleh makan, tak ada masalah. Orang luar boleh makan, ahli keluarga boleh makan. Kat mana dalil tak boleh makan? Ada dalil? Tak ada. Yang dilarang, dengar molek, batu dengar molek ngaji. Yang dilarang bila kita pergi ziarah orang kematian, kita orang luar ni, kita suruh tuan rumah awak makan. Itu dilarang. Kenapa? Menyusahkan tuan rumah. Faham lagi? Ada pun tuan rumah boleh makan dalam rumah dia. Faham? Banyak kita ni kena kecek dah. Ngaji molek. Nampak? Wala ta'khudhul ilma illa min afwahil ulama. Jangan ambil ilmu melainkan daripada mulut para ulama. Faham? Yang haram kita pergi rumah ziarah orang mati. Kita duduk jeka tujuh, orang mati di teriang tu. Tak? Jadi siapa duduk tunggu mandi, dah orang asyik orang, apa beruk Kata orang ziarah, nyusah ke balu si mati. Faham? Itu dilarang.